Hello geng, ini dia Starter Deck Gontar, Starter Deck version ke-8 yang terbaru. Kalau tengok dekat artwork dia ni geng, memang nampak lawa lah dekat luar ni. Dia fokus kepada akan Gontar. So ni bahagian tepi dia, ni bahagian belakang dia. Ada poster kat sini. Dia cakap kat sini satu poster dan 3 kad tambahan. Okay, so ada 3 kad awesome macam biasa. Ada HP marker dan satu kad cara bermain, dan ada satu arena map. Dekat depan ni Mecha Gentar lah. So tanpa membuang masa, jom kita tengok macam mana rupa dia. So di dalamnya ni ada arena map macam biasa lah, tapi kertas. Arena map kalau dekat starter deck ni selalunya dalam bentuk kertas lah geng. Kita tengok isi dia macam mana. Macam ni geng. Ada Mecha Gentar kat sini. Lepas tu ada Rosaksa dekat atas ni. Nothing special. Okey lah. Okey, gambar je yang lain sikit daripada yang sebelum ni. Tu, kita letak tepi tu. Ini dia geng. Deck Gontar. Jom kita tengok isi dia macam mana geng. Dekat depan sekali kita ada kad S Mecha Gentar. Sebab dekat starter deck ni saja boleh cari kad S geng. Kalau dekat pack Hero Unite tu tak dapat. Tak dapat dah. Kita ada Rosaksa kad A. Cantik. Kita buat sini. Kita ada Ijojo. Okey. Kad A dia menarik juga geng. Ada 2 Mecha Gentar. Ada 2 Mecha Gentar. Nice. Yang ni kad A. Okey. Kita ada Adudu dengan baju perisai Windara. Dan ada Probe. Ada Maharaja Ramos Final Form. Ganas lah. Kita ada Max Chachix. Dan Max Mana Original. Alpha Tumbosaurus. Max Mara. Kita ada kad awesome air, kad awesome down, dan kad awesome api. Saya tak ingat lagi kad awesome ni dia sama tak design dia dengan Elemental, starter deck Elemental. Saya tak ingat. Tapi kalau nampak macam seakan-akan sama je lah. Kita ada Yaya. Okey, sebelum tu saya review sekilas macam tu je geng. Saya tak review secara detail sebab saya pasti dah ramai orang review starter deck ni. So saya cuma tunjuk gambar-gambar dia je lah. Kita ada Kuali. Alah comelnya Kuali bot ni. Kita ada Bobo Boy bot. Mecha Mato. Ini Mecha Mato apa? Ini nama dia apa ni? Tak ingat lah kan. Ni baju perisai apa? Macam ada keris kat sini. Okey, tak apalah. Ni kita ada Bobo Boy Halilintar, Pipi Zola dan Papa Zola. Bobo Boy Gempa. Tarian Gopal. Tarian Gopal. Mecha Bot. Ini nampak lawa kan. Rosaksa. Ada Mara dengan wheelchair. Okay. Fang. Fang dah jadi captain ke belum? Rasa Fang dah captain Fang kot lah. Saya pun tak ingat lagi. Kita ada Ochobot dengan kuasa teleportasi.
kesekurangan dia. Oh, kita ada adu dulu lagi. Kuali lagi. Bawa weh gentar. Tak strong lah weh. Dan Gopal. Oh, dah habis lagi ya. So kita cuma ada. Oh, ni ada stem ah. Oh, ni stem tanaman lah geng. Saya rasa ni first time dia pemasukkan dalam starter deck. Sebelum ni tak ada kan. Ok lah. Dan kita ada HP marker. Ok kan. So sebenarnya macam biasalah, kita nak susun dia menjadi poster macam ni. Ok. Oh, nanti saya letak dekat belakang lagi ya, susunan dia macam mana. Nanti saya letak di hujung video ni. So terima kasih yang telah mensubscribe video. Terima kasih kerana telah menonton sampai di sini. So kalau korang sudi, tolong like and subscribe channel ni sebab view saya pun dah tak banyak lagi. Susah sangat saya nak dapatkan satu. So korang tolong tambah-tambah sikit lah. Okay, saya rasa itu saja video kali ni. Nanti saya akan letakkan poster ni. Tak payah letak lah, tunjuk je lah kat sini. Poster dia macam ni geng. Nampak ke? Okay, ni dia. Ini poster tambahan dia. Oh, dia tak boleh zoom. Dia tak boleh nak fokus. Itu saja. Bye. Terbaik.